Okay, hari ni kita nak main game Midnight Motel. Okay, game seram Ha. Okay, kau dah bersedia nak main game seram Kau dah lama tak main game seram kan? Boleh. Okay, mana yang 2 player? Cepat. Sini. Weh, mana kau? Ni. Okay, ni kita masuk. Sabar dulu, jangan masuk lagi, ada orang. Ni yang ni. Okay, satu. Sini. Kau nampak aku tak? Nampak. Okey dah Okay, masuk. dah. Aku dah masuk. Okay. Sabar. Astaghfirullahaladzim, ni kau ke? Hai. Asal muka kau macam tu? Weh. Asal muka kau macam tu? Oh, kau pun sama. Okay, jom kita check in. Kita kembar, okey? Okay, check in. Mana? Weh. Sekejap. Naik atas. Ya kot. Check in mana? Tak ada ni ke? Macam hint. Weh, kita jadi orang biasa, weh. Takkanlah check in nombor. Ini Tegur bilik. naik atas. Ini bilik. Sabar sekejap. Tunggu bawah sekejap. Cuba tengok. Ada tak? Ya. Aku tengok je. Ada tak counter ke apa ke? Ini bilik nombor 6. Kejap. Ni lah. Sinilah tempat counternya. La ilaha illallah. Sini weh. Ya. Cik, saya nak astaghfirullahaladzim muka. Wow. Aduh. Okey, ambil kunci weh. Ya. Aku ambil. Kita kunci lain-lain ke? Entah, aku dah ambil dah kunci. Tak nampak. Tak apalah, tak apa. Jom. Ambil apa? Luggage. Lepas tu. Oh. Yelah. Ni ambil luggage. Lepas tu masuk tu bilik kita. Kita satu bilik kot. Sana lah. Ujung. Bilik nombor 6. Unlock. Dah. Uyo. Close. Selamat datang. Selamat datang di bilik kami. Place your luggage on the bed. Okay, luggage. Bed mana? Oh, ni bed. Mana? Oh, ni sini. Dah. Ya Allah. Aduh. Heater mana? Ni. Sebab kat sini sejuk. Dah lega sikit. Weh, muka kita macam terpenyek. Tak apalah. Weh, ada pizza weh. Ya. Ni TV ni tak boleh buka ke? Apa hal cerita? Aku nak tengok dia punya ni. 3 pizza. Bapak banyak. Tandas aku nak tengok. Pizza dia besar. Tak boleh lah. Cash, kita pakai cash. Ya. 3 pizza. Mesti aku 2 kan? Kau 1. Iya, baru. Alright. Please Aku have the 3. cash ready when we arrive. Aku pakai 3. Prepare cash. Okay dah. Prepare the money. Boleh buka. Nak buat apa ni? Weh, apa benda? Ya Allah, datang pun macam... Motel grass. Apa ni? Oh, aku ingat order pizza tadi. Bukan. Orang bercuti juga lah. Asal dia nak... Yelah, guess. I saw the key tag wrong. Yelah. Dia salah bilik. Tante dia punya kunci 9. So dia kita balikkan jadi 6. Kau gimana? Aku terkunci. Sekejap aku open. Okay. Aku yang pergi. Aku ingat kau kena culik. Aku yang keluar sangat tadi. Itulah. Macam nak sakit jantung dah. Sekejap tunggu pizza Boleh buka ke ni? Masalahnya bilik air tak boleh masuk. Hotel apa ni bilik air tak boleh masuk? Bilik air kunci. Nak berak kat mana weh? Berak dekat katil. Ke bilik orang tadi tumpang? Baguslah pizza. Ya. Saya yang order 3 tu. Asal tangan dia weh. Kau tengok tangan dia. Wow. Macam tu tangan dia. Asal kau apa hal duduk kat atas tu? Aku tersekat tau. Weh, lah. Itulah. Aku dah cakap. Mari aku tolak kau. Alamak, aku tersekat.
Yeah, aku boleh jalan. Tak, kepala aku tersekat ke atas. Cuba kau tengok aku. Macam mana kita nak check the bag ni? Ya Allah. Macam mana nak buat Cucu keluar. Dah. Kau jalan ke sini. Kau boleh jalan kan? Tapi kepala kau tersekat. Kau jalan ke sini. Kau boleh jalan? Aku boleh jalan. Aku tak boleh. Walaupun kepala aku tersekat, aku boleh jalan. Tak apa, aku check the... Jaya. Lipas. Mana? Cuba kau ke tepi. Kau gerak. Sebab kau duduk dekat ni. Kau duduk dekat lampu. Ya Allah. Tak pasal-pasal kau tersepit pula kat sini. Cuba kau reset ke apa. Kejap, aku nak pergi. Reset dah. Aku nak pergi ambil ni weh. Spray lipas kejap. Tak apa. Biar aku buat. Kau try jalan-jalan dulu. Gerak-gerak. Lompat-lompat dulu. Bergerak-gerak. Kau jangan duduk diam. Lompat-lompat gerak. Assalamualaikum cik. Saya nak spray lipas. Ada? Ya. Saya nak spray lipas. Tapi karakter kau yang cakap. So bad is. I need a box spray. Ya. Cepat. Tolong. Aku dah reset dah tapi aku tak ni pun. Aku boleh gerak. Tapi kepala ke atas. Kau cubalah ke belakang ke depan ke. Clear out the rush. Aku dapat box spray. Yelah, aku dah ambil. Aku tekan ke apa ke? Tekan. Tak boleh, kau jauh. Boleh. Aku dah boleh jalan. Yeah. Kau dah jangan pergi situ dah weh. Ya Allah, bahaya betul. Sini, spray lipas. Mana lipasnya? Atas katil. Oh. Weh, bapuk besar. Weh, kau jangan tinggi sangat kan. Kepala kau kena shilling lagi. Kita tinggi. Okay. Dah. Dah, duduk diam. Hah? Tu aku cakap Muka kau terpenyek tau sebab lama sangat duduk kat atas ni. Nak pergi mana? Tu. Sinilah. Atas. aku baru nak main taman. Weh, kau tengok weh. Bilik ni menyeramkan weh. Ni. Ni dia bising ni. Kita ketuk bilik dia. Woi, bising. Weh. Ini lagi ni weh muka dia. Pakcik, mohon maaf. Pakcik, kenapa? Pakcik ni buka muzik kuat sangat. Orang nak tidur. Dah malam buta ni, pakcik. Pakcik botak. Pakcik pandang mana, Pak? Kau Aku tak habis cakap lagi dia dah. Tak apa, kau siap aku report. Finally, some peace and quiet. Kau nak pergi main taman ke? Aku pun nak pergi jalan-jalan lah. You dah main taman. Alah, dia punya tu kena tengok TV. Dia punya objektif. Kejap aku tengok TV. Kau main je taman. Apa benda ni? Okay, baru boleh buka TV. Tadi tak boleh. Takut lah weh. Weh, kau kena tengok TV. Ada meme. Meme? Oh, ni meme yang terkejut. What? Muka pakcik tadi. Segelap. The power went out. Ya Allah. Hotel ni kena sumpah ke? Jom pergi tu. Apa tempat yang daftar tadi? Goyang aku jalan. Dah lah jauh ni dunia ni. Ya weh, macam tak stabil jalan. Tu ada tong sampah lah. Cik. Dia tak masuk tong sampah. Cik, tak ada elektrik, cik. Aku main. Tak ada elektrik. Tolong. Dia dah pergi sana.
Bilik 6 cik. Bilik 6. Aku takut nak duduk atas. Takut tersepit. Trauma. Let me take a look. Okay, cepat cik. Jom. Motor ni kecil tau. Dia tengok kat sini lah. Tak buat apa-apa pun. Oh, dah. It should be fixed now. Okay, terima kasih. Sorry for the... Aku nak main taman. Weh, masuk dalam tu sampah weh. Nampak aku. Nampak? Dia main taman dah lalang tak buat apa-apa. Dia suruh masuk bilik. Orang nak main taman. Payahlah masuk bilik. Jarang aku nampak buai ada 3. Biasanya 2 je kan. Oh lah tak berebut. Itulah, contohnya ada bestie bertiga. Pasti boleh bertiga. Bestie bertiga. Baik. Weh! Oh. Lah aku baru nak kunci kau. Tak, memang auto teleport Ya Allah. Bapak tua muka dia. Hotel manager kau jangan main-main ni, kaya ni. Dia nak bagi tahulah yang apa, nak minta maaf lah kononnya sebab ada masalah. Tak. Oh, ni pizza kita tadi tak makan pun. Beli 3 tapi tak makan. Kok. Mana manager tadi lah. Aku baru nak complain kenapa jamban tak boleh buka. Tak boleh buka pintu. Ya weh. No, orang nak main taman. Kedekut dah hotel. Tak ada aircon weh, batuk panas. Lepas tu ni kita buka apa ni namanya? Yang peliknya ni kenapa ada kayu macam ni? Dah tak tahu nak buat apa. Boleh buka. Jom main taman. Okay, boleh buka. Ya Allah. Pick up the phone. Siapa pula call? Phone ni ke weh? Dekat aku ni? Bukan sini. Rumah makcik. Oh ya Allah, salah. Ingat phone kat luar. Hello. Betul. Ya. Kitchen kat mana? Jom. Oh tu dia kitchen kat mana? Dekat tempat yang tu tadi, reception. Bapak dah. Kalau kau tengok aku tengah berlari ke berjalan? Jalan. Tapi macam laju sikit. Sabar tunggu aku. Mana kitchen? Weh, mak kau kebayang. Haiwan siapa pula tu? Biasa aku tak boleh jalan. Weh, aku sengit. Note. Apa ni? Oh, pergi belakang. Kenapa ada beruang punya trap kat sini? Weh, tadi tu ada haiwan siapa tak? Kau bukan depan mata lah. Aku depan mata haiwan tu. Tekanlah. Aku dah tekan siut. Aku yang tekan. Jumpa saya dekat bilik 1. Siapa weh? Tak payah dengar weh. Ni semua bisikan setan. Mesti ada hantu kan yang tulis. Kena buat lah. Okay, ingat kalau weh. Tak payah pergi weh. Kita main taman weh. Bukan weh. Dia kalau nanti kan macam ada pilihan. Kita pilih yang positif lah. Tak payahlah pilih yang sus. Takut. Pelik seram. Mana rook? Bawah macam. Salah. Bawah. Sama masuklah. Takutlah kau lah masuk dulu. Ni ya? Ni. Baca lah. Assalamualaikum. Weh, ni pakcik siapa? Kan betul suspicious neighbor. Jauh-jauh weh. Jauh-jauh. Kan dia keluar ke gerudi ke apa ke. Boleh tak pergi dekat bilik? Okay, aku nak duduk jauh. Aku nak pergi bilik. Kenapa? Mana saya tahu. Saya baru sampai. Weh, masuk bilik weh. Sabarlah weh. Dia tengah cakap dengan aku. Kejap. Aku jauh sikit. Masuk bilik. Oh, dia suruh kita pergi weh sebab dia kata tempat ni pelik. Oh, ingat kau orang setan ke apa? Tapi tak tahu mana betul tentang dia tu yang setan. Honestly, that guy must be crazy. Aku masuk bilik lah weh, takut lah. Kan. Memang pelik pun. Yelah, kita baru macam ni tiba-tiba orang suruh pergi pula. Sekejap aku tutup pintu. Okey lah.
While we are outside, it's best that we talk with the visitor. Maybe that. Sekejap aku nak tengok muka kau dekat-dekat. Ya Allah. Akbar. Weh, asal bibir kau segitiga? Itulah muka kau pun macam piramid. Aduh, cakap lagi dengan orang. Makcik betul. Kau nak jalan dulu, takut aku. Aku tolong buka. Mana orangnya? Dah lah jauh. Duduklah kat taman tu. Tak, duduklah dekat apa tu, bilik sebelah kita. Ya, ni kat mana ni? Lah, kenapa dia duduk kat sini? Dia takut lagi dah. Kenapa dia macam tu? Jauh sikit lah. Apa buka dia macam mana? Tak, aku tengok muka dia. Ni periuk siot. Asal aku tak boleh bergerak? Pada muka kau. Boleh. Kau ni. Aku nak pergi bilik lah, bye. Ini kentang berjalan ni. Kentang tengah masak berjalan. Tak dah ni. Kepala dia berubah jadi periuk. Lepas tu dia ada kentang. Aku tak baca apa yang dia tulis. Mantap. Yalah. Cepatlah. Cepatlah cakap. Aku pergi bilik dulu. Okay, dia kata investigate. Wash dulu. Baru boleh buka. Tadi tak boleh buka. Ada apa? Air bocor. Ya Allah. Ada ni. Pembocoran. Cari tuala dengan tip. Towel. Patutlah ada tip. Ni lah tip dengan tip. Dah ambil. Aku ambil towel. Macam mana? Okay, aku clean sekejap. Macam tu je. Okay. Lepas tu kau tip. Dah. Dah. Finally. Let's chill in our home. Home pula dah room. Watch some TV. Watch TV. Okay dah. Weh, kucing. Kucing yang terjeli. TV ni macam tak ada berita ke TV. Ini TV ke tu berita. Ni berita. Tadi tu macam meme. Ni berita. Ni bukan berita ni. What was that? Ni macam warning. Warning. Danger. Tiba. It's probably just Prank. Mana kau? Bila air, tengok bila air jap. Oh. Tidur. Go to sleep. Baru boleh sleep. Bukan ke malam ni. Apalah aku. Macam tu lah. Asal tidur bunyi macam tu. Itu kuda. Ada orang jerit. Tu kita jerit. What was that? Asal kelabu. Weh, aku pun kabur. Okay, belum. Bangun tidur kot. Ni betul-betul. Aku rasa mesti kena buka pintu. Ni pakcik siapa? Oh, ni polis. Polis ni. Kenapa polis Bukan ni? salah saya. Kenapa polis ni lubang hidung dia besar? Tak, apa hal dia tuduh kita ni? Aku nak main taman je, bye. Tak lah, nak keluar lah, bye. Jom main taman, jom. Lantaklah aku bercakap sendiri pun. Dia suruh ikut dia, weh. Dia mana? Aku tak bersalah. Orang rumah sebelah kot yang bersalah. Sebelah mana ada? Oh, dia kata ikut dia. Okay, ikut je lah dia nak gimana. Cepatlah kau ni. Pelan sangat kau jalan. Oh, dia nak pergi rumah orang ni. Nak. Ni anak kau. Mati dah orang ni yang nasihat kita tadi. Aku rasakan mesti pakcik merah yang dekat atas tadi kan. Siapa lagi kan? Weh, tak. Aku rasakan yang apa tu, yang kepala dia periuk tu lah. Oh, tu businessman tadi. Go back to your room and stay there. Lah, tadi suruh ikut. Kau ni jahat lah. Gelap. Mak kau jam sikit. Asal aku tak boleh bergerak? Tolong, muka kau dekat. Asal aku tak boleh? Oh, boleh. Lambat sikit. Apa siuk polis tadi? Kan dah tak boleh keluar. Dah ada kes bunuh dekat bilik lain. Aku tuduh yang baju merah tadi. Engkau tuduh yang kepala periuk tadi. Sebab macam sas sangat.
Dah stay in your room dah. Siapa tu? Oh, ni guest tadi. Ya. Kenapa? Apa kau ni? Tahu, orang dah tengok dah tadi. Tu baru nak bagi tahu. Weh, dia nak duduk dengan kita. Weh, jangan. Weh, dia pun suspicious, weh. Weh, kita tak, La ilaha illallah, boleh. kita tak payah lah masuk bilik. Kita main kat taman je lah. Cuma ni. Tapi objektif dia stay in your room. Tengok tu, dia masuk je. Dia dah masuk bilik perempuan. Weh, dia dah tak bagi asyik. Dia dah minta kebenaran tadi. Tapi itulah. Mana ada kita bagi. Ya, aku nak duduk dekat tandas je lah. Weh, tak nak lah. Takut lah. Weh, duduk dekat tandas je weh. Sini. Duduk tu. Tu. Kayu. Mana? Kayu dekat belakang. Aku dah ambil. Oh, terima kasih. Tolong weh. Window. Takut lah gila. Window mana siap? Ni. Mana? Macam mana? Dekat sikit ada tulisan tu. Ada. Oh, Ada barricade the window tu. Okay dah. Tengok lelaki tu daripada jauh weh. Weh. Jauh. Kenapa siap? Lelaki tu. Tak, aku cakap dekat Oh. Kenapa? Kau jangan macam-macam. Aku call polis. Aku call pos Weh, ni kat mana? Gila, kita nak Oh. mati. Oh, dia dah keluar. Alhamdulillah dia tak duduk dengan kita. Jangan cakap dia ada dekat tanda tengah berak kita. Tiba-tiba je. She's taking a long time. Siapa? Siapa siap? Baju biru tadi. Itu siapa? Apa dia? Okay, jom tengok apa jadi. Dekat mana? Aku rasa dia pun kena bunuh. Bukan weh, tu kat taman. Slow. Jangan dekat sangat. Sekali dia La ilaha illallah. Kan betul weh, kepala periuk tu baik. Kau tengok tu. Weh, takut bodoh. Aku dah kata dah orang baju merah tu. Itu baju biru siap. Tak, yang ni dia jumpa mayat tu. Dalang semua ini adalah orang baju merah. Betul tak? Guys. The motel manager. Lah, bukan kepala periuk lah. Motel manager. Taklah, bukan. Motel manager. Kepala periuk tu Tadi- ni. Businessman. Tadi kau cakap. Weh, apa? Oh, aku rasa tu kau yang bunuh. Yang monster lari-lari tadi. Nora, lari, Nora. Lari. Tak boleh lari berku. Belum. Okey, lari. Jangan ni. Kejap. Call dia. Aku tolong distract dia. Kejap. Nanti dia kejar kau. Eloklah tu ada dua orang. Seorang tolong kau, seorang tolong ganggu dia. Okey. Kau call dia. Dia tengah gigit aku. Ya. Aku call. Aku dah call. Standby. Weh, aku kena survive ni. Aku dah nak mati. Weh, mana? Tak ada masa ke weh? Oh, ada lah tu 30 saat. Nora, jam pergi sini. Aku dah nak mati. Lari je mana-mana. Aku dah call dah. Tak apa, net datang. Tu, tengok masa tu. 12 saat. Tak apa. Dah nak habis. Weh, kau nampak tak dia kejar aku? Aku dah nak mati ni. Nampak. Ya Allah, cepat sikit. Kau jangan cepat sikit. Okay, aku tunggu kat pintu depan. Tak apa weh. Dah kosong saat. Dah, yang aku nampak helikopter. Macam mana nak naik? Weh, tolong. Macam mana nak naik? Okay, jap. Nora, turun. Macam mana aku nak naik? Enter the helicopter. Okay, enter the helicopter. Yes. Selamat. Kau tengok aku paling berjasa sekali. Penat tu lari daripada dia. Yeay. Escape ending. Tak mati. Yeay. Dah habis. Okay, finally kita escape. Walaupun aku dah nak mati tadi, tapi nasib baik kau sempat call dan kita sempat lari. Okay lah tu. Okay lah, sampai situ saja game kita kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye-bye. Bye.